Okey, kita nak bincang bagaimana permainan video boleh menyebabkan pemain bersikap lebih agresif dan kemudian terdorong melakukan jenayah. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kes tikam pelajar sehingga membawa maut. Okey, siasatan polis menyatakan ia kemungkinan berpunca dari permainan video, media sosial dan personaliti suspek terbabit. Permainan video, bagaimana dia boleh mendorong kepada jenayah? Pada pendapat saya, zaman sekarang ni permainan video kebanyakannya berunsur ganas. Saya maksudkan kandungan grafiknya banyak berunsur ganas. Contohnya penggunaan senjata, ada unsur darah dalam video tu, kemudian ada serangan fizikal. Kita boleh nampak tahu permainan video sekarang banyak guna senjata yang berbahaya dan mematikan. Contohnya pisau, pistol, senapang. Lepas tu dia ada tambah lagi kandungan darah. Senjata dengan darah supaya permainan video tu nampak lagi real tau. Kalau tak ada darah dia tak nampak real kan. Bila kita menembak dia akan keluar darah. Lepas tu dia ada serangan fizikal. Contohnya menumbuk, menendang, menampar. Semuanya ada dalam permainan video game yang berunsur ganas. Okey. Kemudian unsur ganas ni dalam permainan video dia boleh menyebabkan pemain tersebut bersikap lebih agresif. Okey, tambah-tambah lagi kalau golongan remaja kan yang bermain permainan video tersebut, dia jenis senang untuk tiru tahu apa yang ada di sekeliling mereka. Golongan remaja kan, apa-apa yang ada kat sekeliling mereka, mereka mudah terdorong untuk meniru.